Assalamualaikum geng. Okay, untuk video kali ni aku nak buat satu proses touch up motor Ego first model. Sebab owner ni hantar dekat aku, dia bagi tahu ada bunyi something dekat bahagian head ni. So aku cakap kat dia, aku tak tahu sama ada bunyi tepet ataupun bunyi road. So nak tahu punca dia kena buka dulu geng. Sebab yelah, aku ni pun manusia biasa, bukan pawang yang boleh main teka-teka bunyi apa. Tapi memang ada, kalau ikut pengalaman aku, antara dua punca, sama ada bunyi tepet ataupun bunyi road. Sebab dia macam bunyi kata-kata macam itu kan. So orang ni hantar dekat aku. Dia pun salah satu subscriber dari YouTube aku. Terima kasih bang sebab sudi support channel saya dan sudi hantar motor abang ke markas saya ni. So kalau korang tengok luaran dia memang kemas lah motor ni. Sebab owner ni pun dia beli motor ni second hand. Aku tak tahu dari siapa, tapi cara dia make up, dia pakai Sport Team 16 Novo, rim besi tu kan. Agak rare lah rem ni, kalau korang nak tahu. Rem ni memang susah nak dapat. Dan salah satu sebab juga tiup dia pun susah nak dapat geng. Sebab tu dia rare. Ni sebabkan tayar besar. Ni sangkut ni dekat magat ni. Tapi owner nak tukar ni, dia tak nak pakai dah rem besi ni. Dia pun cakap susah juga nak dapat tiup kan. Tayar 16 pun susah nak dapat. Yang jenis tayar tiup kan, kebanyakan semua tubeless, tayar tubeless. So dia suruh aku check up motor ni dan tengok apa problem. Lepas tu dia nak upgrade geng 54. Sekarang motor ni standard. So dia kata nak bagi sedap sikit motor ni. Aku suggest kalau nak pakai exhaust standard, tak nak bising, kena upgrade 54 dah. Itu je boleh support. Kalau 59 exhaust standard tak support dah. Nak tukar exhaust. Sebab kalau 59 masih pakai exhaust standard, takut nanti takar dekat road. Okay, jom tambah masa, kita throw engine geng. Ni kita tengok problem dia dekat mana, sama ada dekat road ataupun dekat bahagian tepet head. So kita buka sama-sama. Jom check it out. Isi 3 orang apa dia mah? Jauh betul kan. Ini macam dia muka mau jadi film star kah? Lupa satu lah. Baru orang minta kerja macam-macam cakap. Macam lebih bantah. Yo, you need to relax kid, that's what they always told me. Try to slow things down, progress yourself slowly. Pace yourself up to the game accordingly. You'll be perfectly fine if you listen to me. Yeah, damn right, I'll be fine if I listen to your shit. But your shit ain't right and I can do no shit. Like the master of puppets, you telling us to do shit. And at the end of the day, you pay us back with bull. Relax lah, the guys in white know what they're doing. Don't be tripping man, or it is you who be losing. If you rage against the machine, it won't do you anything. They slip you in the fire, making you lose everything. Yeah, so what I do now is to be the typical, hitting shit up on Facebook, making things critical. Complain is what we do best. No, I won't pay you more. Lu semua boleh pergi. Okay geng, alhamdulillah engine pun dah turunkan dekat body frame. Ini pun head block aku dah buka. So kalau tengok condition piston dia ni geng, ni dah teruk dah ni. Dah terbakar Lepas tu owner cakap dengan aku, masa dia beli motor ni second, owner motor lama ni cakap motor ni pernah overhaul. Tapi tengok keadaan condition engine ni macam dah terlampau lama sangat Ini pun road pun dah ada kesan terbakar. Ni pun ada goyang sikit kan road. Kalau kiri kanan tu memang standard, dia depan belakang ni. Aku syak road pun dah start nak goyang, tapi tak teruk sangat ni. So memang aku rasa better aku roger owner, suruh overhaul lah, tukar road baru kali jalan. Dah lalang buka engine macam ni kan. Sebab aku tak nak nanti owner datang buat kali kedua. Aku tak nak, sebab dah pasang blok baru 54, compression dah ketat kan, sebab piston baru semua. Aku takut nanti lama-lama road dia tak boleh tahan, nanti dah hantar dekat aku lagi. So aku tak nak. So aku nak roger dengan owner, better buat sekali jalan terus lah. Overhaul, tukar road baru, tukar bearing baru, engine cuci semua siap. Sebab satu lagi kelebihan bila overhaul ni, aku boleh tebuk ni geng, lubangnya hitam ni. Ni kalau korang tengok, ini masih standard asal. Nampak? Masih dara lagi. So bila overhaul, kebiasaan aku akan tebuk ni. Function dia untuk jaga cam dengan rocker arm. Sebab bila kita tebuk ni, minyak hitam akan banyak sikit mengalir. Dia akan tembak di atas ni, dia akan ikut lalu tiang terus sampai dekat cam dengan rocker arm. So bila kita tebuk ni, volume minyak tu akan jadi lebih sikit lah. So dapat jaga cam dengan rocker arm. Lagi bila kita dah modify engine kan, korang tengok ni dengan head macam gini berkeladak. Lepas tu dengan karbon terlalu banyak. So nak buat biarlah buat sekali jalan kan. Tak nak pening kepala kat owner nanti takut datang lagi. Sebab owner pun jauh ni, dari Ceras. Terima kasih bang sebab sudi hantar jentera ke markas saya ni. InsyaAllah saya buat yang terbaik lah. Cukup takat ni saja. Aku dah buka-buka ni, aku nak roger owner dulu. Dan aku nak discuss dengan owner nak buat apa. So andai kata dia nak overhaul, nanti aku tinggal nak belah engine lah. Belah engine, cuci semua. Kita tunggu proses yang berikutnya geng. Okay, kita tunggu feedback daripada owner dulu. Ciao, Assalamualaikum, peace.
Assalamualaikum guys, selamat pagi. Malam aku dah discuss dengan owner. So owner cakap dengan aku dia nak overhaul dan upgrade ke spek 54 geng. So pagi ni aku nak belah enjin, lepas tu aku nak pergi hantar tukar rod, tukar bearing crank sekali dengan balancing lah. Lepas tu aku nak pergi buat taper head. So pagi ni kita belah enjin, lepas tu aku nak pergi hantar foundry buat pasang rod dengan buat taper head. Jom, tunggu masa kita jalan kerja geng. That's what we call everybody just say what? Now take a chill pill. That's what we call, cause we like to say what? Yo, you cats gotta chill, gotta learn how. Okay geng, aku dah buka enjin. So korang tengok, dia punya boost enjin pun dah pecah lobos lah. Aku buka-buka mounting tadi, dah lobos ni. Kiri kanan pula tu, ni pun dah lobos. Lepas tu tengok crankshaft pun macam pernah jam panas kurang minyak hitam. Sebab crank pun hitam rumah enjin pun hitam. Tak apa, nanti aku cuci dengan chemical casing enjin ni. Lepas tu korang tengok leaking, casing magnet pun habis minyak. Tak apa, nanti kita sental enjin ni bersih-bersih. Nak kata bersih 100% tu tak lah kan. Janji minyak tak ada. Kalau nak 100% bersih, memang nak hantar wet blast lah enjin kan. Kalau pakai chemical tak dapat lah 100% bersih. Cuma minyak-minyak kat casing enjin ni tak ada. So crankshaft aku dah buka. Nanti aku tukar rod baru, bearing baru. Lepas tu nak pergi buat taper head. Ni head dia. Habis nak cuci dulu ni, baru hantar. Aku takut nanti kena maki dengan foundry nanti sebab cuci head yang minyak macam ni nak pergi hantar buat kan. So kasih bersih sikit lah, buang minyak dulu, baru pergi hantar buat taper head ni. Oh ni pun nak pergi beli ni mounting engine. Okay geng, kita jumpa kejap lagi geng. Aku nak pergi siap-siap bawa head dengan crankshaft ni. Tapi aku nak pergi cuci dulu dengan minyak, baru aku gerak pergi foundry. Jumpa kejap lagi geng, ciao. Ini sejarah aku buka motor. Tak pernah lagi jumpa valve seal keras macam ni geng. Ni semua valve seal ni. Korang bayangkan valve seal bila keras macam ni. Nampak sangat tak pernah tukar valve seal macam ni geng, keras. Aku ingatkan valve guide yang pecah. Sekali tengok-tengok, ini valve seal pecah geng, valve seal. Ni aku dah cuci sikit lah dengan petrol kan. Nanti balik foundry cuci lagi, sental lagi dengan, mungkin dengan chemical lah. Tapi valve seal elok lagi kau tengok, valve seal elok lagi, tak pecah valve seal. Tapi korang tengok valve guide dia elok lagi tak pecah valve guide dia. Atas bawah tak pecah valve guide. Nampak? Yang pecah valve seal dah terlampau keras. Aku rasa, tak tahulah, ini mungkin ori motor lah kot. Tak pernah tukar. Tapi pelik juga, owner asal motor ni cakap dengan customer aku, motor ni dah overhaul. Memang nampak ada kesan overhaul ni sebab kesan gasket, gam gasket ni. Dia letak gasket, lepas tu letak gam gasket lagi dekat casing engine ni. Aku pun pelik gak. Ni jenis memang orang kata overhaul budget ni dengan tak tukar o-ring, semua dia gam gasket Nanti aku setting cun-cunnya untuk owner ni, supaya lepas ni dia nak cruising KL Seremban pergi balik, lock throttle, tak ada masalah, InsyaAllah. Tak apa bang, saya buat yang terbaik untuk abang ni bagi saya set up dulu. Okay geng, aku nak pergi foundry hantar head dengan crank. Balik baru kita sental, layan engine geng. Ciao, jumpa nanti. Assalamualaikum. Peace. Okay geng, aku baru balik spare part. Dah ada berapa barang yang aku dah beli. Lepas tu pergi mesin shop tutup geng. Aduh, daripada semalam sampai Sabtu tutup. Maknanya hari Senin lah baru aku pergi mesin shop buat crankshaft sama head. So aku balik ni, settlekan cuci enjin, cuci head ni, bersihkan sikit geladak-geladak ni. Lepas tu sementara tunggu enjin kering, kita layan potting head dengan intake lah geng. Lepas tu sebelum tu ni lah, cuci dulu barang-barang enjin ni, baru aku layan potting head dengan intake. Jom kita jalan kerja. Sit back, things ain't going your way, turn on the repeat mode for this track. You know it ain't about just going with the flow. You gotta plan and execute, take it steady and slow. Life gets hard, we're bound to make mistakes, so revise and improvise, cause we are no perfectionists. Affected by unnecessary hate and prejudice, only you can help yourself to find a solution to this. Optimism
is the key to success. Accept any challenges, put yourself to the test. Slowly but surely we keep on hustling. The scene is never dead, we gotta keep on trying. Hey yo, we gotta unite, man. It's a fucking small scene, why you wanna beef, man? Help a brother out, cut some slack, take a step back. You know all you gotta do is just, that's what we call, everybody just say what? Now take a chill pill. That's what we call, cause we like to say what? Yo, I can't deny that I'm at pace at the currency. Assalamualaikum geng. Okay, kita sambung balik projek motor Ego ni. Enjin pun aku dah siap cuci semua. So ni tinggal tukar oil seal baru, bearing baru. Sebab bearing yang asal ni macam korang nak tengok, cover dia tak buka geng. So aku kongsi tips sikit. Lain kali kalau pasang bearing tempat yang berminyak, pastikan cover dia ni korang kena buka geng, supaya minyak dia masuk dalam bearing tu. Ni bearing tak buka ni, aku dah cabut dah ni. Bearing gearbox dia sebab aku dah cabut dah. So nanti aku masuk bearing baru, cover yang kat bearing tu aku akan buka bagi minyak dia masuk dalam bearing lah, baru boleh tahan lama. So nanti bush ini pun aku nak tukar bush yang baru. Ni kau tengok sampai kemik aku tak tahulah ni macam mana ni dia ketuk ni Dia boleh ketuk dalam ni sumbat sampai pecah. Apa kita nanti pump tarik keluar ni. Kita jack. Aku pakai alat jack geng. Jack bush. Ni custom ni. So benda ni nanti aku jack, benda ni akan keluar seketul. So tukar bush engine baru, bush mounting baru. So hari ni kita buat proses pemasangan enjin lah geng. Ni barang-barang enjin pun aku dah cuci dah. Ni barang-barang yang aku nak pasang, bearing semua, oil seal, o-ring, gasket. Tanpa buang masa geng, jom kita jalan kerja. Oh lupa, grand shaft pun dah tukar rod dengan bearing. Ni nak cuci rod baru dah, bearing pun bearing baru. Jom kita jalan kerja geng. Situation, Singapore, sing a dollar, they sing a foreigns. Everything's taking a hike, money wise is out of control. Everything, yes everything except for the payroll. Nothing much I can do about the shit that we under. Middle fingers in the air, flying fuck to the power. Bopian, suck thumb, feel numb. Life's okay, as long as we here man we pay and pay. So hard to say, yeah we all mad and angry, but we gotta know material wealth is temporary. So I chill, no pressure cracks, no panic. No rush, no running frantic, no tension, just lay back, no worries, one corner, chillin'. We sing a song and if a problem comes by, keep calm and carry on, just that's what we call, everybody just say what? Now take a chill pill. That's what we call, cause we like to say what? Apa Melayu? Sistem opera. Betul. That's what we call, everybody just say what? Now take a chill pill. That's what we call, cause we like to say what? Apa ngom merepek? I put a spell on you because you're mine. Yeah. See, I'm under a spell, I put a spell, but I really don't know what it is about. You keep playing in my head. Okay geng, alhamdulillah kit pun dah siap, grand valve. Ni hasil rapoting. Aku dah masukkan valve, intake pun dah siap. So tinggal nak pasang head
dekat blok ni geng. Lepas tu kita boleh pasang cover block, carburetor siap. Lepas tu tengkuk pun aku dah custom, dah modified. Sebab nak pakai carburetor PWK kan, jadi nak custom lah macam ni. Nanti boleh ikat dekat sini macam tu. Okay, jom tawar masa kita jalan kerja geng. Zas. And I'm wondering what you're really about. So I just had to make a song. You see, at times I do hate you, but I just can't get enough of you. Yeah, I'm in a spell, now I'm held and you're captive. I'm chasing dreams like junkies, you're drug addictive. I've passed the phase of being passive, now it's massive. I wanna explain it, but my thoughts elusive. Light my fire, burn my desire. You take me higher, another space with no other. Oh, dah mendung geng, tau geng. Dah nak hujan dah. Aduh, macam mana nak pergi bazar lagi ni. Baru pukul 5.30. Okay geng, alhamdulillah. Terang pun. Enjin pun dah dekat body frame. Ni tinggal aku nak set up kotak angin dengan carburetor lah, PWK. Kabel throttle mungkin besok baru aku buat custom. Hari ni tak sempat dah petang. So nanti nak tuang minyak hitam, minyak gearbox dengan exhaust. Exhaust pun tadi kalau tengok aku dah siap cat, aku dah spray high temp. Sebab owner hantar kat aku itu hari exhaust dia capuk-capuk kan. Aku ada spray high temp lebih tu hari customer aku. So aku tambah lah dekat exhaust dia ni. Cantik sikit lah banding apa tompok-tompok kan. Jom kita pasang exhaust. At times I gotta feel like I don't matter, but still I require something about you that makes me not wanna retire. So what's the plan? I see the flame but not the... Okay geng, itu dah pasang. Sambung esok lah geng, sebab dah gelap ni, dah hujan nampak tu, dah gelap lah. So sambung esok geng. Besok kita tinggal pasang carburetor, isi minyak hitam, minyak gearbox, custom kabel throttle. Lepas tu fork depan ni aku nak tambah minyak sikit bagi dia keras sikit, sebab fork depan ni lembut sangat. Lepas tu kita boleh hidupkan motor geng. Okay, kita sambung esok geng. Ciao. Assalamualaikum. Peace. Assalamualaikum geng. Okay, kita sambung kerja hari ni. Kita siapkan motor Ego ni insyaAllah. So macam aku cakap semalam, tinggal nak pasang carburetor, custom kabel dia. Lepas tu pasang CVT, nak keraskan fork depan ni. Jadi tanpa buang masa, jom kita jalan kerja. Zas. Well, like an empty beat with no rhymes and no lyrics. So tell me where's the kill switch, or just hit it and quit. But I hate to admit, in my head, you're always on repeat. Would you be mine, cause I'm yours till the end of time. Would you be mine, cause I'm yours till the end of time. Would you be mine, cause I'm yours till the end of time. Would you be mine, cause I'm yours till the end of time. I wish we never met, so there'd be nothing to forget. I'm in a mess, in a spell, in your grip, it wouldn't let me go. I feel the pressure and expectations, the weight on my shoulders and the heart's infatuation. I need a reclusion, so pass my medication. These guys won't do you right, so I have to... Okay geng, inilah kalau korang nak pakai kotak angin untuk pakai rim 16 ni ataupun sport rim Novo 16, korang kena jack kotak angin ni lah. So bila korang dah jack, korang kena kabel tight lah ini, kiri kanan kabel tight kiri kanan. So korang kena adjust supaya kotak angin ni tak jejak. Ni tak jejak ni, jauh ni, kita katakan 2 jari ni, 2 jari lebih kurang 2 jari macam tu. So takkan jejak kotak angin. So kalau korang ikut asal tapak bawah ni, confirm akan jejak kalau korang pakai rim ataupun sport rim 16. So carburetor dah pasang semua geng. Ni hose dah pasang, kabel dah pasang, tinggal pasang hose minyak. Lepas tu kita try hidupkan motor. Past expectations, I pick the pen in dedication, write a love note and lay the honest syllables like a life code. Truth told, I'm tired of the situation, but matters of heart never dies like a dedication. One day
if we end, we had a hell of a time. The memory encapsulated, cause you'll always be mine. Yeah, I really do. You got me in a spellbound chasing for you. Man, I don't know what I'm after. You got me in a spell like a puppet and the master. I really do. You got me in a spellbound chasing for you. Man, I don't know what I'm after. You got me in a spell like a puppet and the master. Would you be mine, cause I'm yours till the end of time. Kita running lo. Oh, speedo tak jalan. Memang tipe speedo dia dah mati, putus lah. Kabel speedo jalan pula. Pun nak tengok ni. Alright. Okay geng, Alhamdulillah motor dah siap. Ni tinggal aku nak running dulu 2-3 hari. Aku nak check plug. Tadi aku dah running keliling taman. So far tak ada masalah. Cuma nak running 2-3 hari sebab aku nak check plug. Kalau plug dah ngam, baru aku roger owner suruh datang ambil. Fork pun depan Alhamdulillah dah keras sikit. So dah tak sangkut. Kalau tak terlampau lembut Tadi masa aku bawa, aku try injut-injut juga. Dah keras tak ada masalah. Ni exhaust pun dah cat sebelum ni tumpuk-tumpuk. Alhamdulillah. Okay geng, terima kasih sebab sudi nonton video proses motor Wigo ni sampai habis. Spek atuk-atuk, spek 54, standard body, pakai carburetor BWK26, pakai kotak angin. So kalau siapa yang nak hantar motor, boleh roger aku, komen kat bawah, ataupun korang boleh DM aku. Link kontak dekat description. Korang share kat kawan korang, mana tahu ada yang berminat kan. Semoga video ni bermanfaat geng. Kita jumpa di video proses datang. Assalamualaikum, ciao. Would you be mine, cause I'm yours till the end of time. Would you be mine, cause I'm yours till the end of time.